Poki, kuasa oren bertukar. Go Dino! Hi! Click here to subscribe! Makanlah. Tak apalah. Kenapa tak nak? Sedaplah. Apa nama snack ni ya? Dah lama ke? Nama kat beg pun dah hampir hilang. Betul tu. Saya tak ingat bila saya beli. Apa? Awak akan sakit perut nanti. Kalau saya sakit perut, ia salah awak. Awak tak patut makan banyak sangat. Andy, kenapa awak cakap macam tu? Korang, kalau teruskan bergaduh, saya akan dengar benda ni sendiri, ya? Janganlah. Mari saya kenalkan fosil hari ini. Fosil hari ini adalah Apatosaurus. Apatosaurus ada leher yang tebal. Ia buktikan kekuatan dengan menggunakan leher yang tebal. Wow! Saya nak tengok ia buktikan kekuatan. Awak nak tak? Saya nak pergi sana dulu. Perut saya. Ia sebab snack yang saya bagi awak ke? Awak okey tak? Haha, saya tipu awak je. Joy! Awak ni! Hey semua! Hai Rex! Dengar, awak akan pergi dengan Poki untuk tengok Apatosaurus hari ini. Hai semua, saya Dino Poki. Saya Apatosaurus yang boleh dipercayai dan kuat dan boleh menggali dengan baik. Hai Poki! Boleh kita panggil Spino yang boleh bawa awak ke sana? Spino! Okey, jom kita pergi sekarang. Okey. Wow, saya kagum. Saya sangat takut. Dia terlalu berhabuk kat sini. Masuk balik dalam Spino. Saya dan Poki akan hentikan pergaduhan ni. Roar! Saya Apatosaurus. Saya sama macam dia, kan? Tak sama langsung, okey? Ada raksasa. Apa? Ini bukan raksasa. Ini anak dinosaur. Wow, comelnya. Oh, siapa nama awak? Mari ke sini. Andy, jangan kacau dia. Dia tak sukalah. Betul cakap Lucas. Kalau ia sukakan awak, ia akan datang pada awak. Oh, saya cuma nak main dengan dia. Jom naik Spino sekarang. Sebab Lucas selamatkan dia ke? Ia ikut Lucas. Oh, mana boleh. Ia tak adil. Marilah ikut saya juga. Awak nak main dengan kami? Jangan tergesa-gesa. Perlahan-lahan semua. Ia mesti suka dengan Lucas. Tapi awak tahu yang kita kena bawa dia balik ke tempat asal dia, kan? Jangan risau, saya akan bawa dia balik semula. Jom pergi. Selamat tinggal. Saya jumpa awak lagi. Jom kita balik sekarang. Ucap selamat tinggal pada abang awak. Abang? Apa tu? Okey, masa untuk pelekat awak hari ni. Siapa nak dulu? Saya. Baiklah. Bertenang semua. Lucas, awak pun.
Mana Lucas? Pelik betul. Dia ada kat sini tengok Apato pergi tadi. Mana ia pergi? Tak mungkin. Lucas! Apato! Apa tu? Lucas nampak sedih bila awak pergi tadi. Ha? Kenapa awak tiba-tiba berhenti? Ha? Mana awak pergi? Apato! Ha? Apato! Lucas! Poki, Awak datang sini sendiri ke? maafkan saya. Saya tak boleh ucapkan selamat tinggal. Saya tahu awak sedih untuk berpisah, tapi Apatosaurus kena balik ke rumah dia. Poki, boleh saya luangkan masa dengan dia lebih lama? Poki, bolehlah. Awak tak patut. Awak makan banyak. Sedap ke? Ha? Rex, Lucas dengan saya sekarang. Dia ikut kami sebab dia nak bersama Apatosaurus lebih lama sikit. Okey, macam tu. Apa kata kita jumpa kat lembah? Masa untuk balik rumah. Okey, tunggu sekejap. Lucas, masa untuk balik sekarang. Rex sangat risau tentang awak. Okey. Awak boleh datang balik dan jumpa lagi lain kali. Okey. Ha? Kenapa hujan tiba-tiba? Lucas, mari ke sini. Jangan risau, Lucas. Saya pasti hujan ni cuma datang sekejap saja. Apato, apa yang awak makan tu? Awak dah makan banyak sepanjang hari, tapi awak masih lapar. Ha? Awak makan cendawan ni? Apa nama dia? Dia dah berhenti. Oh. Saya pasti Rex tengah tunggu awak kat lembah. Jom pergi, Lucas. Poki! Lucas! Rex! Lucas, boleh awak seberang? Mestilah. Apato, ikut saya ya. Bagus tu, Lucas! Awak takutkan kami bila awak hilang macam tu je. Rex, kurang. Maafkan saya sebab buat awak risau. Lucas, Apato sakit ke? Apato, hati-hati. Kenapa Apatosaurus bergoyang macam tu? Tak mungkin. Sebab cendawan yang dia makan tadi, Cendawan apa? dia makan cendawan liar dalam gua tadi. Dia mesti beracun. Apa? Apato! Rex! Kuasa merah bertukar! Poki, kuasa jingga bertukar. Hei! Apa tu? Gigit kuat-kuat je. Rex, bertahan ya. Saya akan halau apa tu dengan batu sikit. Hey. Poki! Saya terlepas Apatosaurus! Cepat! Apa? Apa tu akan jatuh ke air terjun? Saya kena tangkap dia. Awak okey ke? Wow, mereka berjaya. Apato okey ke? Jangan risau, saya dah uruskannya.
Dah tiba masa untuk ucapkan selamat tinggal, Lucas. Selamat tinggal. Jangan makan cendawan liar lagi ya. Mari sini semua. Mari saya bagi pelekat untuk hari ini. Wow, saya akan letak buku nota saya. Terima kasih, Rex. Pelekat saya. Wow, tengoklah ni. Ada tanduk. Ya datang dari mana ya? Ia mungkin dari hidung. Mungkin juga dari kepala. Jangan bergaduh. Jom dengar Mason cakap. Mari saya kenalkan fosil hari ini. Fosil hari ini ialah Iguanodon. Ia dinamakan Iguanodon sebab Joy, dia ada dengar gigi yang betul-betul. sama. Mesin akan seperti cakap iguana. ia ada tanduk di Ia ada hidungnya. paruh tanpa Andy, gigi depan, hanya banyak sumbu ada tanduk dan ia kat ada hidung geraham lah. berbentuk Kebanyakan belian. dinosaur ada tanduk kat dahi. Macam ni, ia nampak macam mak saya bila dia marah. Baiklah, jom tengok siapa yang betul. Hai semua. Hai Rex. Penerangan dah tamat lah. Jadi kita kena pergi tengok sendiri. Rex, boleh kami pergi sekarang? Kami nak tengok Iguanodon. Mestilah. Jom terokainya dengan Pink hari ni. Pink, kawan kita nak datang tengok Iguanodon. Jom pergi bersama. Saya kena pergi sekarang untuk buat pemeriksaan. Pemeriksaan? Kenapa? Ada masalah ke? Saya dengar bunyi pelik kat sayap saya ni. Jadi saya kena tengok kenapa. Oh, macam tu. Jadi siapa akan tolong kawan kita? Jadi saya tak ada pilihan. Saya akan pergi periksa nanti je. Ping, saya rasa awak patut buat pemeriksaan. Macam mana kalau awak pergi tanpanya dah ada masalah dengan sayap awak? Dan awak akan jatuh ke dalam hutan. Tolong! Tolong selamatkan saya semua! Tolong! Kalau jadi macam tu, ia akan jadi masalah besar. Ia sangat menakutkan. Oh, tak. Oh, Poki, boleh awak pergi ganti saya? Ya, Poki boleh pergi. Saya? Rex! Selamat datang semua. Kita jumpa lagi. Mana Pink? Baiklah, Pink kena pergi buat pemeriksaan hari ini. Jadi, Poki akan bersama dengan kita. Hai semua, saya Dino Poki. Saya Apatosaurus yang boleh dipercayai dan kuat dan pandai menggali. Hai Poki. Saya akan bawa awak pergi tengok Iguanodon. Terima kasih Poki. Mana Iguanodon? Tunggu dulu. Kita akan nampak nanti. Pin bagi tahu saya yang Iguanodon mengembara dalam kumpulan. Jadi ada banyak kesan tapak kaki. Jom kita cari kesan tapak kaki mereka. Saya dah nampak. Tengok, ini kesan tapak kaki Iguanodon lah. Wow! Arah ni. Jom pergi. Saya jumpa satu. Wow! Andy, macam mana awak tahu ni adalah Iguanodon bila awak tak boleh nampak badannya? Sebab Iguanodon ada tanduk di hidungnya. Itu Triceratops, bukan Iguanodon. Ia patut ada dekat sini. Oh, kat sana? Saya pasti itu Iguanodon. Tanduknya tajam macam tu. Wow. Oh, itu Pachycephalosaurus. Joy, ia tak ada tanduk kat kepalanya dan ia bukan Iguanodon. Tak. Kat mana kita nak cari Iguanodon ni? Wow! Tengok dinosaur ni. Awak dah jumpa? Saya ingatkan ia Iguanodon.
Tengok, saya nampak kesan tapak kaki. Jom kita ke sini. Nampaknya dinosaur ni tengah mengembara kat dalam hutan ni. Ping, saya dah ikut kesan tapak kaki. Tapi saya tak jumpa iguanodon pun. Ya ke? Kalau macam tu tengok kalau awak nampak gigi kat tanah. Kalau awak nampak geraham berbentuk belian, itu adalah iguanodon. Oh ya. Mereka makan daun, jadi awak boleh tengok kat daun yang berhampiran situ. Geraham berbentuk belian? Daun? Oh ya. Tak macam iguanodon dewasa, anak mereka tak jalan dengan semua kaki. Oh, saya nak buat pemeriksaan sekarang. Cakap lagi nanti. Anak mereka tak jalan guna 4 kaki? Apa maksud dia? Poki, dinosaur tu tak tahu mana ia pergi. Mungkin ia tahu. Atau mungkin ia tengah ikut sesuatu. Tak ada apa yang nak diikut. Oh, au, 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 au. Hah? Berbentuk belian? Oh, Tengok, gigi geraham iguanodon. Iguanodon gigit daun dengan geraham mereka. Wow! Ni nampak macam iguanodon yang makan. Wow! Ni lagi satu. Awak dapat agak arah mana iguanodon pergi? Poki memang sangat hebatlah. Jom pergi! Yeay! Saya jumpa kesan iguanodon semuanya sebab awak. Terima kasih. Iguanodon ke arah ni. Tapi ia terlalu bahaya untuk kita. Kita patut cari arah lain. Oh, pergi ke bukit tu. Jadi kita boleh tengok ke bawah. Kita boleh tengok iguanodon juga. Bagus idea tu, Rex. Awak pergi ke arah ni. Oh, saya harap awak jumpa mak awak. Jangan sesat lagi ya, dinosaur. Selamat tinggal. Terima kasih atas bantuan awak. Hati-hati. Baiklah, jom kita semua pergi naik bukit. Kita patut boleh tengok mereka dari sini. Itu pun mereka. Hah? Wow, saya nampak mereka. Jadi itu adalah iguanodon. Andy, mereka tak ada tanduk kat hidung mereka pun. Ataupun kat dahi mereka. Jadi mana tanduk mereka? Ha? Tengok jari mereka. Wow, siapa sangka mereka ada tanduk kat ibu jari? Tengok, dinosaur kecil tu nampak macam dinosaur yang bawa kita. Jadi anak dinosaur tadi Adalah iguanodon. Betul tu. Anak dinosaur tadi cari kumpulannya dengan ikut jejak kaki. Dia berjaya sertai kumpulan tak? Huh? Tengok kat sana. Huh? Oh. Hai! Stop! Baby iguanodon tersangkut kat udara. Kami perlukan bantuan awak. Apa? Okey, Rex. Saya akan ke sana. Storm! Kuasa hijau bertukar! Poki! Kuasa oren bertukar! Rex, kuasa merah bertukar. Bertahan ya, Rex! Saya tak boleh. Wow. Awak berat! Yeah! Selamat tinggal. Jangan hilang mak awak lagi ya. Selamat jalan.
Okey, ini pelekat untuk awak hari ini. Andy, Joy dan Lucas. Terima kasih, Rex. Poki, terima kasih sebab tolong bawa kami jumpa Iguanodon hari ini. Ya, terima kasih Poki. Awak yang terbaik. Saya gembira awak semua dengar arahan saya. Jadi apa kata kita tanya Poki untuk tolong kita cari dinosaur bermula dari sekarang? Ya, okey Rex. Apa? Tak, Rex. Saya rasa ya. Saya main-main lah, Poki. Dinosaur ni ialah Brachiosaurus kegemaran saya. Kita akan tengok Brachiosaurus hari ini. Saya sangat teruja. Hei, Joy, bertenanglah. Macam mana saya nak bertenang bila akhirnya saya dapat jumpa dengan Brachiosaurus? Macam mana kalau ia bukan Brachiosaurus? Saya sangat pasti. Jom tengok. Fosil hari ini ialah si Brachiosaurus. Aha, tengok. Andy, Lucas, saya betul kan? Nama Brachiosaurus bermaksud tangan cicak dalam bahasa Greek, tak macam dinosaur lain dengan leher panjang. Brachiosaurus ada tangan yang lebih panjang. Selamat pagi semua. Rex, boleh saya ke planet Ururu sekarang? Apa? Joy, awak nampak lain lah hari ini. Sebab dia sangat teruja nak tengok Brachiosaurus hari ini. Ya ke? Jadi marilah datang. Saya akan tunggu awak semua. Okey, Rex. Hai. Dia dah pergi sejauh tu. Tunggulah. Rex tak ada kat sini. Saya pasti dia sampai tak lama lagi. Hei semua. Rex. Selamat datang semua. Vicky akan sertai kita hari ini. Saya Dino Vicky, Brachiosaurus yang ceria dan bijak yang suka jaga dinosaur. Hai, Vicky. Joy nampak bersemangat hari ini dan tak sabar nak tengok Brachiosaurus. Jadi jom kita pergi. Spino. Cepatlah semua. Okey. Jom cepat. Kalau kita lambat, Joy akan marah kita nanti. Akhirnya dah sampai. Brachiosaurus ada berhampiran kan? Kat sana. Itu Brachiosaurus. Mana? Saya nak tengok juga. Saya tak rasa mereka ada kat sana. Betul cakap Joy. Mereka bukan Brachiosaurus, tapi Diplodocus. Diplodocus? Memang mudah keliru dengan Brachiosaurus disebabkan leher yang panjang. Tapi ketinggian kepala Diplodocus adalah lebih rendah daripada Brachiosaurus. Dan tangan mereka lebih pendek dari kaki mereka. Dinosaur tu nampak macam Brachiosaurus lah. Yang tu Brachiosaurus ke? Mana? Sana. Kakinya lebih pendek daripada tangan dan kepalanya sangat tinggi. Ya, itu memang Brachiosaurus. Wow! Apa yang Brachiosaurus buat bersama kumpulan Diplodocus? Saya rasa dia kehilangan ibunya. Apa? Dia mungkin dalam bahaya kalau kita tak tolong. Jom kita tolong dia. Ya, jom tolong cari ibu dia. Kita patut tolong kan? Jom pergi. Itu pun dia. Maafkan saya. Saya bukan nak takutkan awak. Saya rasa dia sangat takut. Jangan risau. Kami akan lindungi awak sekarang. Kami akan bawa awak ke Mawak, okey? Maaf, saya tak menakutkan. Kenapa takut dengan saya? Tengok, kesan tapak kaki Brachiosaurus. Bagus. Kalau kita pergi cepat, kita boleh kejar mereka. Hei. Cepatlah. Tak apa.
berlangkah pada satu masa. Awak sangat berani. You sangat hebat. Ya, bagus tu. Hei! Dah selamat. Jangan risau. Jomlah. Okey. Hei. Brachio! Giliran awak sekarang. Dia perlu dengar awak bersorak supaya dia rasa lebih berani. Brachio, bertahan, bertahan. Jadi berani, Brachio. Cepatlah. Awak boleh buat, Brachio. Wow, berjaya. Brachio, kerja yang bagus. Brachio, awak dah mula jadi berani. Betul tu, dia dah tak takut dengan Rex lagi kan? Ya, awak dah tak takut dengan saya lagi. Awak tengok saya tak menakutkan. Kalau kita tunggu sini, kita boleh tengok kumpulan Brachiosaurus. Mereka kat sana. Salah satu dari mereka mungkin mak dia. Okey juga, kita boleh jumpa mereka bila mereka lintas lembah tu. Ha? Bunyi ni. Huh? Ya, Allosaurus! Cepat pergi! Lari! Kenapa awak berhenti? Oh, lama. Rex! Kuasa merah bertukar! Vicky, bawa budak-budak dan Brachio lintas lembah tu. Saya akan berdepan Allosaurus. Okey. Baiklah, arus di sini lebih perlahan, jadi kita akan melintas di sini. Ha! Ya, Allosaurus, arah ni. Dengar, ikut tali ni dan lintas lembah satu demi satu. Joy, awak pergi dulu. Saya? Tak. Andy, awak pergi dulu. Kenapa awak suruh saya pergi dulu? Tak, saya takut. Alamak, masalah ni. Tangkap saya kalau boleh. Ha. Apa? Tak. Vicky, Allosaurus menuju ke arah awak. Apa? Awak kena lintas lembah tu. Cepat. Allosaurus menuju ke arah kita. Kalau kita tunggu kat sini, bukan hanya Brachiosaurus, tapi kita semua akan dalam bahaya. Kita kena melintas sekarang, okey? Brachio! Tak mungkin, Brachio! Bagus, awak memang bagus. Ini tak bagus. Wow, Brachio! Awak dah halau Allosaurus. Brachio, awak memang terbaik. Saya tak nak ucap selamat tinggal. Tapi kita kena hantar dia pada maknya. Saya gembira dapat jumpa awak. Awak jangan tinggalkan mak awak lagi, okey? Awak akan jadi Brachiosaurus yang paling berani.
Terima kasih banyak atas bantuan awak kat lembah tadi. Selamat jalan. Walaupun Brakio akan balik rumah, jangan terlalu sedih ya. Awak boleh ingat dia dengan pelekat ni. Wah. Wow, terima kasih Rex. Korang tengok fosil ni. Wow, saya tak pernah tengok ikan sebesar ni. Awak cakap tu ikan ke? Ia memang nampak macam ikan. Ia nampak sama macam paus. Paus pun ikan juga. Mereka tinggal dalam air. Paus adalah mamalia. Ia bukan ikan. Jom kita pergi tengok ini dinosaur apa. Fosil hari ini ialah Mosasaurus. Mosasaurus sejenis cicak merit semasa zaman Cretaceous. Ia boleh buka mulutnya lebar sebab ia tak ada tulang di pipi. Sebab itulah ia boleh makan makanan yang besar. Ia seekor cicak. Saya ingat Mosasaurus adalah... Bunyi apa pula tu? Busuknya. Adik, awak ketan ke? Bau busuk ke? Maafkan saya makan terlalu banyak. Jadi saya tak boleh nak tahan. Hai semua, selamat pagi. Joy, Lucas, kenapa ni? Hai. Andy baru je kentut. Dan ia sangat busuk. Saya tak boleh tahan. Maafkanlah saya. Rex, boleh kami ke planet Ururu untuk tengok Mosasaurus? Dah lari daripada bau ni. Marilah datang. Vicky, awak dah pun sampai. Hai Rex. Selamat datang semua. Saya Dino Vicky, Brachiosaurus yang ceria dan bijak yang suka jaga dinosaur. Hai Vicky. Awak nak tengok Mosasaurus hari ni? Ya. Jadi kena pergi dengan kawan kita, Plio. Baiklah, dah sedia untuk mengembara dalam lautan? Dino Explorers, jom pergi! Tengok kat sana. Apa tu? Saya nak kentut lagi. Andy! Awak tak boleh kentut dalam Plio. Ya, kita tak boleh nak buka dekat. Oh, tak. Saya tahu ia busuk, tapi saya tak boleh tahan juga. Saya akan buat yang terbaik. Tengok kat sana. Itu Elasmosaurus. Hai Elasmo, lama tak jumpa. Nampak macam Elasmosaurus dah besar lah. Kan Andy? Ya. Andy, ucapkan hello pada Elasmo juga. Saya. Tak boleh. Mana dia Mosasaurus? Ia senang nak jumpa sebab ia besar. Andy! Hei, ada sesuatu tak kena dalam tu? Rex, saya tak boleh bernafas. Awak tak boleh bernafas? Lucas, awak tak sihat ke? Tak, Andy asyik terkentut kat dalam ni. Kentut? Maafkan saya. Saya cuba nak tahan, tapi saya tak boleh. Itu je. Awak takutkan saya. Rex, boleh kami keluar ke sana? Bau busuk. Saya tak boleh tahan lah. Saya nak keluar juga. Kentut saya tak akan bau busuk dalam air. Ya, jomlah keluar. Tukar baju selam awak dan keluar perlahan-lahan ya. Yeay! Seronok betul berenang dalam lautan. Ya, ia sangat hebat. Dan ia juga tak busuk. Maafkan saya. Tak elok kentut dekat tempat awam. Saya akan cuba untuk bertahan. Jadi awak patut cuba yang terbaik. Itu pun Mosasaurus. Mana? Mereka mesti mak dan anak.
Dia besar. Mosasaurus bukannya dinosaur. Ia... Ia cicak. Oh, banyak yang awak tahu. Awak tahu tentang ni juga tak? Mosasaurus ada gigi bukan saja dalam mulut, tapi di tekaknya juga. Jadi bila makanan terperangkap, ia tak boleh nak keluar. Jadi awak semua berhati-hati. Mana dia pergi tanpa anaknya? Dia mesti pergi memburu. Mosasaurus kecil tak boleh masuk ke lautan dalam. Jadi mak akan pergi memburu sendiri dan bawa balik makanan. Jadi sementara tu, jom kita semua jaga anak Mosasaurus dulu. Okey. Hello. Ia nampak macam ikan lumba-lumba kan? Dan ia sangat comel. Awak nak tepuk tangan saya? Saya nak cuba juga. Saya pun. Kenapa dia pergi sana? Ia mesti bau kentut Andy, jadi dia pergi sana. Tolonglah, macam mana awak bau dalam air? Mosasaurus bau dengan menggunakan lidahnya, jadi ia mungkin bau. Wow, menakjubkan. Ia bau dengan lidahnya. Saya rasa mak dia dah datang balik. Cepatnya. Memburu tak selalunya secepat ni. Itu bukan ibunya. Ia Mosasaurus yang lain. Kita kena sembunyi. Oh tidak. Jom sembunyi belakang batu tu sekarang. Nasib baik anak Mosasaurus pandai sembunyi juga. Bukankah anak Mosasaurus akan okey sebab mereka dari spesies yang sama? Tak, Mosasaurus tak baik dengan satu sama lain. Memandangkan ia masih kecil dan lemah, ia akan dikejar nanti. Menakutkan. Dia menyorok kat sana. Ia jumpa anak tu. Oh tidak. Vicky, kalau kita tunggu lebih lama, dia mungkin dalam bahaya. Jom pergi. Okey, Rex. Rex, kuasa merah bertukar. Vicky, lindungi anak Mosasaurus. Okey, Rex. Berhenti. Wah. Apa kita patut buat? Andy, kentut. Kentut? Ya. Mosasaurus akan lari bila dia bau kentut awak tu. Boleh awak kentut tak? Mestilah. Saya dah tahan agak lama sekarang. Dengar, ia sangat bahaya kat sana. Jangan risau. Kami ada idea yang bagus. Bau kentut saya, Mosasaurus. Bersedia? Sekarang, Andy? Ya, kita berjaya. Ia sangat hebat. Ia menakjubkan. Kita boleh berenang sekarang.
Awak dengan berani lindungi anak Mosasaurus daripada bahaya hari ini. Betul tu. Mak Mosasaurus pasti akan berterima kasih. Terima kasih atas bantuan awak hari ini, ya. Semuanya sebab Andy. Kena berterima kasih pada Andy. Ini pelekat hari ini. Terima kasih, Rex. Awak pun, Andy. Yeay! Terima kasih, Rex. Andy! Maafkan saya. Go Dino! Hi! Click here to subscribe!